Kenapa kita panggil single phase? Sebab daripada point sini kepada point sini, voltage dekat sini kita panggil dia sebagai V phase. Sebab dia single phase, daripada red kepada neutral, daripada red kepada neutral. So dia single phase. Betul? So kita panggil dia sebagai V phase. Tapi daripada red pergi ke yellow ni, boleh tak saya panggil dia sebagai V phase? Tak boleh. Sebab definisi asas single phase tadi, kalau kita tengok, red dengan neutral, yellow dengan neutral, blue dengan neutral. Dia light dengan neutral, baru kita panggil phase. Tapi dalam kes delta, red ni light, yellow ni pun light. So kita tak boleh panggil dia sebagai V phase. Salah dari segi definisi. Okay, so dalam kes ni kita faham antara red dengan yellow kita panggil dia sebagai V line. Ini line, sini line, sini. Itu je yang kita perlu faham definisi V phase dan juga V line. As simple as that. Sebab sekejap lagi awak tengok dalam nota punyalah panjang dia explain, padahal singkat macam ni kan. So fahamkan betul-betul definisi antara V phase dan juga V line. V line, line dengan line. V phase dia sama macam single phase, which is dia datang daripada line kepada neutral. Okay, so dalam delta awak cari V phase, memang boleh koyak lampu dulu. Okay, kalau dia tulis V phase. Sebab dalam delta tak ada neutral, awak tak akan jumpa V phase. Yang awak akan jumpa cuma V line sahaja. Okay, itu nombor satu. Next, nombor 2, current. Dalam kes ni, current yang keluar dekat sini, current yang keluar daripada source. Sebab current mesti datang daripada source, keluar daripada source. Yang ni kita panggil sebagai current phase lah. Phase current, macam biasa. Okay, sebab dia single phase, betul? Okay, so dalam kes ni, current phase duduk dekat mana? Di sini. Ini yang kita panggil sebagai I phase. Okay, dalam kes ni, dia mungkin macam ni, dia akan jadi macam ni, dia akan jadi macam ni. Yang ni kita panggil sebagai I phase, yang duduk dekat bahagian supply, yang baru keluar daripada supply. Sebab dia adalah terdiri daripada 3 single phase. Okay, so kita panggil sebagai I phase. Cumanya, untuk delta, bila dia ada di sini, yang ni kita tak panggil I phase. Sebab kenapa? Ini I phase, sini I phase, dekat sini dia jadi hukum KCL. Betul? Current yang dekat line ni kita panggil sebagai I line. Sesimpel macam tu. Current dekat source kita panggil sebagai I phase. Current yang dah duduk dekat line ataupun current dekat load pun boleh jadi I phase. Tapi current yang duduk dekat line tu kita panggil dia sebagai I line. Okay, saya ulang balik. Kalau V phase, voltage antara line dengan neutral. V line antara line dengan line. Kalau V phase, I phase, current yang keluar daripada source ataupun terima di load. Tapi I line, current yang duduk dekat line. Okay, so kita ada dekat sini I line, kita ada dekat sini I line. Okay, jom kita tengok kaitan antara mereka. Boleh? Kita tengok untuk Y configuration dulu. Dalam case Y configuration, I phase dia sama tak dengan I line? Sebab kenapa sama? Sebab dia siri macam tu je. Dia tak ada apa-apa branch, dia tak ada apa-apa KCL dan sebagainya, betul? So dalam Y configuration, I phase sama dengan I line. Selesai. So delta, adakah I phase ni sama dengan I line? Tak sama, sebab dekat sini ada, dia berpecah kan. Current yang masuk sini mana mungkin sama dengan keluar ni ada ni. Sebab kita belajar KCL dulu, betul? Dalam kes delta, I phase tak sama dengan I line. Itu konsep pertama yang kita kena faham. Okay, so cuba tengok angle tu. Cuba tengok, okay, ni I dia mengalir sama, then dia jadi I phase sama dengan I line. Alright, okay, saya bagi 5 minit untuk lukis-lukis dulu. 2-3 minit, cantik dulu.
Sebab apa ni kita akan tengok lagi hubung kait diorang. Ada beberapa hubung kait. Okay, boleh? Next, kita tengok dalam kes ni. V-phase dia kat mana? Dia sama macam definisi source tadi. V-phase duduk kat mana? Sini V-phase kan? Dalam kes ni dia lah V-phase, betul? Adakah V-phase sama dengan V-line? Ni V-phase kita. Adakah dia sama dengan V-line? Dia tak sama. Untuk Y configuration, V-phase tak sama dengan V-line. Okay. Dalam source, kita memang kata tak ada neutral. Tapi dekat source, sini adalah V-phase, betul? Setuju? So, dengan kata lain, sini adalah V-phase. Sebenarnya, untuk source punya V-phase antara dua titik. Tapi dekat sini adalah V-line. So, untuk delta, V-phase dia sama dengan V-line. Sebab phase biasanya kita tengah refer kepada individual supply. V-line kita tengah refer dekat bahagian line to line. So ini antara dua fakta yang kita kena faham. Okey. Boleh? So now, jadi persoalan, dia tak sama dan berapa pula nilai tak sama ni? Kita kata untuk kes pertama, I-phase sama dengan I-line. Okay, agree. Untuk Y. Tapi V-phase tak sama dengan V-line. So, macam mana kita nak tahu hubung kait dia? Untuk proofkan dia, sebenarnya kita boleh buat macam ni. VAB, V-line betul? AB tu, A adalah V line A. Dia sama dengan sebenarnya VAN tambah VNB. Ni kalau vektor lah. VAN tambah VNB. Betul? Ataupun kita mana ada VNB? Biasanya kita panggil VBN. So kita ada VAN tolak dengan VBN. Okey. Saya nak cuba buat satu, katakanlah V ni satu sudut kosong tolak satu sudut 120 degree. Okey, berapa jawapan kita dapat? Satu sudut kosong, sebab VBN tu adalah satu sudut 120 degree. Tukar kepada pola form. Saya nak dalam keadaan pola form. 1.73 sudut negatif 30. Cuba press punca kuasa 3. Punca kuasa 3 adalah 1.73 juga. Betul tak? Kan? Punca kuasa 3 1.73. Yang tadi pun 1.73. So dengan kata lain, hasil darab dua-dua ni dia akan menghasilkan punca kuasa 3 nilai 1 tadi. Ni dalam kes ni 1 lah. Kalau 230 lah. Dan sudut dia akan berubah. Kalau kita ada 1 theta, akan minus 30. Ini formula. Untuk tukar daripada V-phase kepada V-line, magnitude darab square root 3, angle tolak 30 degree. Okay, saya ulang balik. Nak tukar daripada, nak tahu V-line daripada nilai V-line, macam mana nak tukar ke V-phase, ataupun V-phase nak tukar kepada V-line. Nilai V-phase tu kita darab square root 3, dia punya magnitude,
Angle dia kita tolak 30. So jangan terconfuse dengan semalam. Semalam kita buat RMS, bahagi punca kuasa 2. Yang ni dia darab punca kuasa 3. Dua benda yang berbeza. Alright, ini formula umum dia. Nak tukar daripada, ataupun saya boleh tulis macam ni, V line sama dengan square root 3 V base, angle sedia ada, tolak 30. Itu maksud dia. Formula pertama dalam 3 phase yang kita belajar. Boleh? Saya cuba pergi step by step. So kalau agak-agak waktu exam dah lupa macam mana nak dapatkan dia square root 3 ataupun square root 2, pembuktian dia boleh buat macam tu. Simple je. VAB, kita tahu VAB sama dengan VAN. Sebab dia vektor, dia macam kena tambah VND. Mana ada VND, so kita kena minuskan. So jadi VAN tolak VBN. Buat macam ni, awak akan nampak punca kuasa 3. Kalau tak nak pakai punca kuasa 3, pakailah 1.7 something. Tapi biasa orang tak hafal lah benda tu. Kita akan pakai punca kuasa. Boleh? Next, ini untuk voltage. Untuk current, kita boleh buktikan juga. Tapi tak perlu buktikan, kita buat ringkasan. I-line, dia pun sama. Kalau kita buktikan, dia akan punca kuasa 3 juga. I-phase, okay? Cuma dia ada satu perbezaan. Angle dia, instead of tolak, dia jadi tambah 30 degree. Itu macam mana kita nak convert daripada I-phase kepada I-line. Magnitude dia kita darab punca kuasa 3, angle dia kita tambah 30 degree. Itu dia punya perbezaan. Okay. So, kita nak buat satu example. Katakanlah saya ada satu sistem yang mana dia terdiri daripada 3 phase. Line configuration, Y configuration. Okay. Lepas tu dia bagi tahu dekat sini VAN sama dengan 240 sudut 10 degree. Okay. Dia suruh cari find VBN, VCN dan all line voltages. Okay, cuba buat soalan ni. Kita buat soalan yang paling simple dulu dekat sini. Sebab whiteboard dia dah tak apa whiteboard, dia dah jadi grey board. Okay. Maksudnya saya bagi tahu ni A, ni kita boleh tulis. Adakah wajib sini A, B, C? Boleh tak A, B, C? Boleh je, tak kisah mana-mana je. Okay, ni A, B, C, ni N. Alright. Dia bagi VAN 240 sudut 10 degree. Sebab tu tak semestinya 240 tu sudut kosong, dia boleh jadi sudut 10, sudut 20, sudut 30 terpulang. Okay. Cuba cari. Maksudnya kita ada VAN sama dengan 240 sudut 10. Dia suruh cari yang lain-lain. Dia suruh cari VBN, VCN, VAB, VBC, VC. Oh, satu lagi saya lupa bagi tahu. Biasanya kita panggil dia A, B, C. So, dari segi penulisan kita akan cakap VAB, VBC, VCA. Itu cara penulis dia. Kan kita tulis ABC sebab dia adalah positive sequence. Nanti kita akan tengok dekat nota. Ni kita panggil positive. Positive sequence ABC. So, V line kita adalah VAB dari sini ke sini. Betul? Lepas tu kita akan ada VBC. Lepas tu VC ni dia nak ke mana? Ada. Lepas C tu assume A balik lah. So dia akan jadi VCA. So ni dia punya line voltage. Okey, tak apa, cari dulu VBN dengan VCN. Macam mana nak dapat VBN VCN? Patah balik definisi asas tadi. 3 phase, magnitude sama, angle beza by
120 darjah. Dan bolehlah dapat VBN VCN. Macam tu je. Sebab definisi tripis perbezaan fasa antara A, B, C mesti 120 darjah. Macam tu je. Magnitude kena sama. So cuba calculate macam mana. Okey. Dapat tak? Ke kecil sangat tulisan saya? Sebab whiteboard dia kecil. Alah, soalan dia bagi tahu macam ni je. VAN 240110 cari VN, CN dan juga semua voltages. Semua line voltages. Tu je soalan dia. Dapat tak? So macam mana nak dapat VBN? Dia tak ada step pun. VBN dia tetap sama dengan magnitude kena dia degree pula 240 juga. Tapi perbezaan fasa dia mesti kena 120. Kalaulah sini 10, sini kena jadi dia ingat tak? Kosong 120 negatif 120. Itu asas. Kosong sebab dia ikut jam. Kosong 120 baru negatif 120 ataupun 240. So kalau sini start 10 beza pasal kena 120 degree 130. Itu je. Biasa markah ni setengah markah je. Sebab simple sangat. Mana ada matematik calculation? Both. Sebab dia lepas A, B. So beza dia daripada 10 sini dia akan jadi 130 degree. Okey, lepas tu VCN 240 juga. Angle dia negatif 130. kalau tadi daripada kosong 120 negatif 120 negatif. ataupun 240 tu negatif 120. Dalam kes ni 10 maksudnya dia tambah 10. Kalau tadi, kalau sini sepatutnya 120 dia tambah 10 betul? Kalau negatif 120 tambah 10 jadi negatif 130. negatif 130. 1100. Macam tu je nak calculate. So kalau kita calculate beza fasa dia, ni ke sini 120, ni ke sini 120 beza fasa dia. Sebab syarat tripis magnitude sama, beza fasa mesti 120 baru dia balance. Sebab supply sentiasa balance, source sentiasa balance, voltage sentiasa balance. Saya tengah cerita pasal voltage. Current tak semestinya balance, sebab current bergantung kepada load. Tapi supply, voltage source mesti balance. So dengan kata lain, magnitude dia mesti sama, angle dia beza by 120. Kenapa 120? Sebab 3 phase. Kalau 6 phase 60, kalau 10 phase 36. Bahagilah 10, 360 bagi 10. Ni kita 360 bagi 3. So 360 bagi 3 120. Perbezaan fasa dia 120 setiap satu. Dengar sekali. Okey, idea dia macam ni. Asas dia beza fasa kosong 120 dengan negatif 120. Mana dapat kosong 120? Dia idea dia macam ni. Kosong. Ni kalau saya nak assume ni kosong 120 macam mana saya nak lukis supaya dia senang. Okey, kosong. Kalau sini ke sini 120 degree. Dari sini ke sini sebenarnya 240 degree. Ataupun kita boleh kata ni sebagai negatif 120 degree. Betul? Dua-dua ni betul. Tak ada yang salah. Nak tulis 240 boleh, nak tulis negatif 120 pun boleh. Cuma in practice dekat dunia akan pakai 120 dengan negatif 120 dengan syarat reference kita kosong. Okey, maksudnya asas dia yang kita faham kosong 120 negatif 120. Okey, now kita punya ni bukan kosong. Kita punya ni 10.
dengan kata lain, ni kalau kaedah ni lah, kaedah nak congak, asalnya kosong, dia jadi 10, maksudnya kita tambah 10. Kalau ni tambah 10, ni pun tambah 10, ni pun tambah 10. Senang, 130 negatif 110. Kalau yang atas ni 50, sini jadi berapa? Saya ulang atas ni 50, 240 sudut 50. Sini jadi 240 sudut 170. Yang ni akan jadi 240 sudut congak. Negatif 120 tambah 50. Negatif 70. Macam tu je. Kalau sini 90, sini akan jadi 120 tambah 90. Betul, kita dapat 210. Yang ni negatif 120 tambah 90 dapat negatif 30. Okey, kalau saya start VA ni, saya kata 120. Dan yang ni pun sama juga, kita boleh tambah-tambah. So boleh tambah macam tu sahaja, bergantung kepada VA kita apa. Boleh? Okey, itu nombor 1. Soalan kedua, dia suruh cari VAB. So macam mana nak cari VAB? Dia idea dia macam ni tau. Kalau VAN pair dia VAB, VBN pair dia VBC, VCN pair dia VCA. So VAB sama dengan, tadi formula kita apa? Ini phase, betul. Ini line. So kita kena, formula dia adalah square root 3 darab dengan magnitude 240. Angle kita, angle asal minus 30 degree. So kalau calculate ni, nanti you all akan dapat 399 lah, lebih kurang macam tu. Dapatlah 400 sudut negatif 20 degree. Good. Tapi you all tekan calculator lah. Bukan 400, dia 415 saya rasa. 415. Cuba buat untuk VBN, VBC dan juga VCA. Calculate sendiri. Okay, formula dia magnitude darab square root 3, angle tolak 30 degree. Saya ulang sebab VAN kita punya list kan macam ni. VAN, VBN, VCN. So pair dia VAB, VBC, VCA. Ni dia punya pair. Ikut sequence lah, ABC, AB, BC, CA. So magnitude darab square root 3, betul tak? Dapat 415. Okay, alright. So boleh buat untuk VBC, boleh buat untuk VCA. Ya. Benar? Boleh. Tapi in practice orang tak pakai lah formula ni, sebab kita dah ringkaskan di sini. Maksudnya ini saya sekadar nak buat pengujian. Tapi kalau orang nak buat ni tak salah, cuma praktikal orang tak buat, sebab nanti matematik kita lagi banyak nanti sekejap lagi. So just memorize. Nak tukar V-base kepada nak dapatkan V-line daripada V-base, magnitude darab square root 3, angle tolak 30. Kalau perlu macam ni pun jawapan sama. Okay. Ingat tak semalam saya beritahu biasa analisis dalam pola form. Sebab tu kalau you tengok dekat sini semua pola form. Okay, analisis kita biasa dalam pola form. Nampak tak? Nampak? Okay. Tak? Ni dah bila? Ni dah darab. Yang ni pun dah dapat 10 tolak 30. Dia dah boleh. Tak ada tekan kalkulator yang ni je. Angle tak payah tekan kalkulator. Maksudnya square root 3 darab 240. So kita dapat jawapan 415. So kat sini 415. Angle 10 tolak 30. Kita 30 lah. Macam tu je. Okay.
cuba kira pula untuk VBC dengan BCA. VBC maksudnya square root 3 darab dengan 240. Angle kita ambil yang mana? 130 tolak lagi 30. Sebab formula dia, asas dia nilai B face, angle B face tolak lagi 30. Ni. Okey, tolak lagi 30. Tapi sebab B kita tengah refer kepada B, dia punya pair VBC. Sebab tu bila nak cari VBC pakai angle VBN ni. 130 tolak lagi 30. Sebab tu kat sini ada theta. Ni theta ni angle asal. Dia tolak lagi 30 sebab kita tengah convert daripada face kepada line. Boleh? Alright. Okay. Macam ada yang tak kena. Yang ni betul, yang cuba siapa? Angle dia kan betul. 110 tolak 30, 140. Kan yang ni negatif 110 tolak 30. Takkan? Okey, dapat? Berapa jawapan dapat? 145. BBC sama dengan 415 sudut 100 volt. Lepas tu VCA sama dengan 415 sudut negatif 140 volt. Kalau tuan-tuan perasan, sebenarnya perbezaan fasa antara line pun sama. Beza ni dengan ni 120, beza ni dengan ni negatif 120. Sebenarnya tak payah kalkulate pun. Dapat satu terus dapat lagi dua. Sebenarnya lah. Okey. Dan itu cara kiraan. Kita tak akan kalkulate yang lagi dua sebenarnya. Sebab dia sentiasa balance. Okey. Ini untuk phase, hubung kait antara phase dengan angle. Alright. Ada soalan tak? Ada tak saya terlepas mana-mana? Okey. Last sebelum kita take part. Okey, lepas tu kita akan tengok nota. Sebab saya rasa saya hampir cover semua, tapi sekali lagi kita akan tengok nota. Contoh latihan terutamanya melibatkan current dan sebagainya. Cuma ada satu fakta yang saya nak you all betul-betul faham sebelum kita tengok nota. Voltage always being given by the supply, by the generator. Load dia tak boleh hasilkan voltage. Voltage hanya boleh dibekalkan oleh generator ataupun kita kata kita punya supply, AC source. Okey. Maksudnya kalau saya kata voltage, dia memang biasa kita akan refer kepada sini. Load punya voltage bergantung kepada supply punya voltage. Right? Saya ulang balik, load punya voltage bergantung kepada supply punya voltage. Kalau lah supply kat sini 230 sudut 240 sudut 10, yang parallel dengan dia pun akan jadi 240 sudut 10 degree. Voltage sentiasa kita refer pada bahagian supply dan supply sentiasa balance. Itu fakta nombor satu yang abang kena faham. Sebab sekejap lagi kita akan tengok balance dan juga unbalance dulu. Manakala current ditentukan oleh load, memang diberi oleh supply tapi ditentukan oleh load. Analogi paling simple. Contoh,
Saya tutup 3 aircon, saya tutup supply dekat sini. Voltan kita measure masih 230. Tapi current kosong. Sebab load saya off. Tapi bila saya on semua load, mungkin current jadi 30 ampere. Supply masih 230, tapi current jadi 30 ampere. Dalam kes ni kita faham load sentiasa dipengaruhi, current sentiasa dipengaruhi oleh load. Kita on load barulah ada current, kita off load current tak ada. So calculation current wajib refer kepada load. Itu fakta yang awak perlu faham. Awak faham benda tu, awak dah boleh jawab semua soalan dalam chapter ni. Saya ulang balik saya tekankan kali ketiga dah ni. Voltage sentiasa refer kepada supply. Sebab tu contoh dekat sini kita off semua load, measure kat situ masih ada supply, melainkan TMB blackout. Okey, masih ada supply dan supply sentiasa balance. Sebab kenapa supply balance? Idea dia macam ni, sebab genset, sebab generator dia kena balance. Genset, generator tak balance dia akan trip. Automatic dia akan trip. Sebab tu generator sentiasa balance, voltage sentiasa balance. Apa maksud balance? Beza fasa antara red, yellow, blue sentiasa 120. Kalau calculation awak beza fasa dia bukan 120, confirm jawapan salah. Sebab tu tadi bila saya semak, saya tahu dia salah ni. Sebab bila saya congak, bukan beza dia 120. Voltage mesti beza 120, wajib. Beza 120 tau, bukan angle dia mesti kena 120. Bergantung antara phase A lah. Kalau phase A 50, 170, 90, 100. Congak lah sendiri nanti. Okay. So perbezaan mereka mesti kena 120. Bergantung dekat sini. Tak kisahlah angle sini berapa, dekat sini mesti beza dia 120. Benda tu valid sama ada phase ataupun line. Sebab tu kalau kita tengok sini, ini beza phase 120, betul? Beza line pun 120. Sama ada kita tengah referring kepada phase voltage atau kita referring kepada line voltage, voltage dia mesti 120 dalam keadaan balance. Supply sentiasa balance. Okay? Sebab kita akan tengok satu situasi nanti tiba-tiba voltage tak balance yang menyebabkan over voltage. Yang tu kita akan discuss dekat hujung nanti. Manakala load, current dipengaruhi oleh load. So load kita ada, baru ada current. Load tak ada, current tak ada. So bila kita nak calculate current nanti, kita mesti kena tengok load. Kalau load balance, current akan balance. Tapi kalau load tak balance, current tak balance. Itu konsep dia. Alright? Okay, kita take point dulu. Siapa yang nak ke watch dulu berapa semua, lepas tu kita akan tengok nota terus. Dah hampir habis dah ni topiknya bukan kelasnya. Okay, so nanti kita akan tengok nota slide by slide. Okay, dalam kes ni kalau kita tengok gambar aja, bahagian ni dia dalam configuration apa? Y. Dia sebenarnya kaedah paling mudah untuk tahu dia Y ke bukan, kita tengok dia ada tak satu komen. Kalau kita tengok dekat sini Y, dia ada satu titik komen. Dekat sini dia tak ada yang satu titik yang tiga-tiga bercantum. Ni kan tiga-tiga bercantum. Cuma yang ni saya dah buat dia dalam angle-angle macam tu. Kalau dia lukis macam ni, ini masih Y. Okay? So dalam kes ni dia kata kita ada 3 source. Perbezaan fasa mereka mesti kena 120. Ini yang kita panggil sebagai Y configuration 3 phase. Sebab dia perbezaan fasa 30. Okey, 120. Alright. Okey. Lepas tu dekat sini pun Y configuration. Sebab tadi yang saya lukis cuma bahagian supply. Ini supply. Load pun kita boleh lukis juga. So dalam configuration ni kita panggil sebagai YY configuration. Okay? YY configuration. Okay.
So, apa yang dia nak sebut dekat sini? Alright. So, biasanya kenapa dia jadi balance? Sebab ni kita punya 3-phase generator. Sebab kebanyakan generator kita 3-phase. Kalau orang tanya kenapa kita tak pakai 4-phase, 5-phase dan sebagainya, sebab design generator kita dalam keadaan 3-phase. So, keluaran gelombang dia kita tengok kosong 120 240 ataupun kosong 120 negatif 120. Negatif 120 tu 240 lah. Awak nak pakai dua-dua boleh. Jawapan dia sama. Sebab ni dekat sini awak nak panggil negatif 120 boleh, negatif 120 boleh. Nak panggil 240 pun benda yang sama. Okay. So ini sebab tu. Sebab tu saya kata bila 3-phase kita bahagi 3. Katakanlah awak design 10 piece. Dan perbezaan pasal dia akan jadi 36, 36, 36, 36, 36. Perbezaan antara mereka. So ni yang kita kata tadi, dia boleh jadi dalam bentuk Y configuration, dia boleh jadi dalam bentuk delta configuration. Cuma dalam nota ni kurang tepat. Sepatutnya dia sorry lah, ni bukan DC supply, bukan DC source. Okey, dia sepatutnya dalam bentuk sorry. Itu je. Sebab tu configuration dia boleh jadi banyak. Dia boleh jadi YY, dia boleh jadi Y delta, dia boleh jadi delta Y, dia boleh jadi delta delta. Empat configuration ni boleh wujud dalam data kita. Tapi benda yang penting yang awak perlu tahu, waktu awak tengah analyze source, analyze dia dekat bahagian source. B-line, B-phase. Kalau dia delta dekat load, analyze lah kaedah delta. So tak perlu pening-pening. Keempat-empat ni calculation dia sama. B-line dia, B-phase dia, I-line, I-phase, formula square root 3 tolak negatif 30, square root 3 tambah 30. Semua sama, tak kisahlah configuration macam mana. Okay? So, jangan confuse. Walaupun dia banyak dalam nota ni, sebenarnya dia adalah ringkasan apa yang kita dah belajar. Okay? Kita akan tengok contoh. So, ini contoh configuration apa ni? YY configuration. Dah ada jawapan pun, tapi jangan tengok jawapan. Ini contoh, kita nampak dia Y delta. Cuma bila Y delta dia mustahil. Yang ni dalam industri kita panggil, kalau tu be spesifik lah, 3-phase 4-line punya sistem. Sebab kenapa dia ada 4 line? 1, 2, 3, 4 ataupun 3-phase 4 wire. Biasanya kita panggil. Tapi kalau configuration kita Y delta, dia mustahil 3-phase 4 wire. Sebab kenapa? Ni nak cantum kat mana? Ni mana ada? Ni mana ada neutral? So, kalau configuration yang melibatkan delta, secara automatik dia akan jadi 3-phase 3 wire. Okay? Sebab dekat delta tak ada N. Walaupun supply kita Y, N tu tak bercantum. Itu yang kita panggil, dalam ni tak masuklah syllabus kita, tapi dekat industri kita panggil sebagai floating neutral. So neutral tu float. Dia tak bercantum kepada siapa-siapa. Dia floating dekat situ je. Okay? Alright. So dalam kes ni dia masih 3-phase, cuma dia dalam bentuk Y delta configuration. Dan jangan pergi tarik neutral ni tak mana-mana. Tak ada, dia tak bercantum dekat siapa-siapa. Alright. So konsep dia masih sama. Ni adalah B phase, ni B phase, ni B phase, ni B line. B line yang ni V. Tak, dia masih B phase. Sebab kita tengah tengok komponen dia sahaja. Cuma secara tak sengaja V phase dia sama dengan V line. Itu cara dia, cara baca dia. Okay? So ni V phase, ni pun V phase, ni pun V phase. Tapi V phase ni dia sama dengan V line. V phase ni tak sama. So berapa nilai dia? Darab square root 3 angle tolak 30. Yang ni I kat sini, I phase, I dekat sini, I line. Dalam kes ni I phase sama dengan I line. I dekat sini, ni I phase. I dekat sini, I phase. I sini, I line. I phase, I line ni sama tak dengan I phase? Tak sama. Itu je. So tak kisahlah configuration macam mana, awak baca satu-satu. Okay, ni B phase, B line, B phase, I phase, I line. Okay, selesai. Bawa ke sebelah. I line, I phase, I line, B phase. Bawa je ke sebelah. Okay? Kita tengok contoh. Yang ni pula. Yang ni adalah delta configuration. So ni B
V-pace. Kita panggil dia V-pace sebenarnya, tapi dia sama dengan V-line sebab dia parallel kan. Kalau saya tanya yang ni V-pace, tapi V-pace dia sama nilai dia dengan V-line sebab dia dalam keadaan macam ni. Okey, ni V-pace. Dekat sini kalau ada current I-pace, yang ni I-line, yang ni I-pace, yang ni V dia V-pace. V-pace dia sama dengan V-line. Okay. So yang ni pun kita nampak delta Y configuration pun janganlah cantum Y ni, N ni dengan siapa-siapa. Okay. N ni dia tak bercantum. So kalau you all perasan, kalau soalan sebut given 3-phase 4-wire system, configuration yang possible Y-Y je. Okay, dia tak perlu sebut pun YY. Tu kalau lecturer waktu tu nakal lah. Dia tak nak sebut configuration apa. Dia cakap given 3-phase 4-wire system, satu configuration dia yang wujud. Ni yang boleh 3, mana boleh ada 4, tak ada neutral. Ni ada titik neutral tapi mana boleh cantum. Yang sebelah ada titik neutral tapi tak boleh cantum. Ini je the only configuration 3-phase 4-wire system. Satu-satunya configuration 3-phase 4-wire system. So mustahil kalau soalan kata given 3-phase 4-wire system delta Y configuration. Koyak lah soalan dia. Okay, celah mana neutral tu, line neutral tu tak pergi bercantum. Tak boleh. 3-phase 4-wire secara automatik adalah YY configuration. Itu kena ingat. Okay, sebab mustahil ada delta je, mustahil ada titik neutral, mustahil ada sambungan neutral. Okay, kalau you all belajar nanti dalam protection, then sebab tu kita ada delta, lepas tu kita ada lain punya configuration. Dan tu lain lah, tu tanya apa nanti. Alright. So, satu lagi kita panggil dia, dia kena start negatif 120. Yalah, dia 120 ni C. Okay. Yang ni kita kena betulkan. Kita ada dua sequence. Satu positif sequence, satu negatif sequence. Alright. So sebenarnya semua soalan yang kita buat dekat sini contoh ni semua negatif sequence. Betul tak? Betul. Ni negatif sequence. Soalan biasanya akan positif sequence. Alright. So, apa beza positif sequence? Dia akan ikut arah jam. Itulah saya lukis tadi tapi saya tahu tak ikut arah jam. Kalau dia ikut arah jam, kita akan nampak daripada kosong dia akan pergi, jam kita berputar macam ni kan. Dia akan pergi negatif 120 dulu, lepas tu baru dia pergi kepada 120. So kosong, negatif 120 dan juga 120. Ini kita panggil sebagai positive sequence, ABC. Right? So soalan kita kat sini dia negative sequence. Dan so dengan kata lain nanti abaikan soalan ni, kita buat soalan lain. Okay, saya pun tak perasan tadi. Okay, dia sebab ikut arah jam, kosong, negatif 120, baru dia 120. Kalau negatif sequence, dia buat macam kita buat tadi, kosong, 120, negatif 120, tapi pergerakan dia lawan arah jam. By default, kita akan buat positive sequence yang kita panggil sebagai ABC. Sebab kalau negative sequence dia panggil sebagai ACB, dia terbalik. Okay. So kalau tadi kan kosong 120, negatif 120, yang ni abaikan, kita gantikan dia sepatutnya. Tapi calculation dia betul je ni. Dia punya sequence kosong, negatif 120, positif 120. Sebab dia ikut arah jam ni. Dia jumpa yang ni dulu, baru dia jumpa yang ni. Kosong, negatif 120, 120. So, yang ni semua masih sama, cuma analisis dia. Kalau soalan ni positive sequence, so ni sepatutnya 10, yang ni akan jadi negatif 110, yang ni akan jadi 130 degree. So yang ni akan jadi, ni kekal, yang ni akan jadi negatif 110 papak. Dia akan tolak 120, negatif 140 degree. Yang ni akan jadi tambah 120, 100 degree. Itu je. So betulkan yang ni. So soalan ni dah jadi positive sequence.
Okay? Supaya nanti you tak confuse. Tadi saya dah sebut dah ikut arah jam, tapi saya buat lawan arah jam. Okay, sebab dia memang ikut pergerakan arah jam. So kalau ikut pergerakan arah jam, dia akan jumpa negatif 120 dulu, baru dia jumpa 120. Ini kita punya positive sequence. Boleh? Alright? Okay, jom kita tengok soalan ni. Okay, dalam kes ni V dekat sini V apa? VRMS ke? Bukan. Kalau dalam kes ni biasanya V dekat sini dia boleh jadi V maksimum. Tapi sebab kita bukan nak analyze power dan sebagainya, so kita abaikan je lah. So, kita nak tengok dekat sini, adakah dia positive sequence ke negative sequence? Dia start 40, dekat sini negatif 80. So dia positive sequence atau negative sequence? Positive sequence. Betul tak? 40 tolak 80. Sebab kan positive sequence tadi kita punya reference kosong, lepas tu negatif 120. So kalau dia start 40, sini akan jadi negatif 80. Tahu kan macam mana? Sebab sini ke sini tambah 40, sini ke sini tambah 80. So kita tahu dia adalah positive sequence. Kalau yang ni start negatif 10, dia jadi 110. Dia jadi negative sequence. Macam mana tahu negatif? Sebab dia start, kita tahu kosong. Kalau negative sequence, kosong 120. Dia start dengan negatif 10, tolak 10 jadi 110. So kita tahu ni positive sequence, yang ni adalah negative sequence. Berdasarkan nilai angle, magnitude mesti sama. Okay? By default dalam soalan ataupun dalam exam dan juga dalam nota-nota akan datang lepas ni yang kita discuss, semua dalam positive sequence, kecuali soalan sebut negative sequence. By default dia memang positif. Dia tak perlu sebut pun. Dia tak perlu sebut, kita tahu dia memang positif. Dekat industri pun by default dia adalah positive sequence. Boleh? Alright. So next. Yang ni kita dah discuss tadi, perbezaan dia dan sebagainya. Ini pun kita dah buktikan tadi. Sama macam pembuktian kita dapat daripada V face nak jadi V line, darab square root 3 V face. Angle, oh, angle tambah 30 degree. V face tolak. Betul dah calculation tadi? Oh, yeah. Tadi sebab kita buat negative sequence. Sebab dalam pembuktian kita tadi, kita buat dia negative sequence, betul tak? Ingat tak? Sebab kita ambil 0 degree tolak dengan 120 degree. Dalam kes ni, dia sebab 0 degree, dia tolak dengan negatif 120 degree. Okey, so ni pembetulan kedua. So, dia sepatutnya darab square root 3, yang ni tambah 30 degree. Betul. Ya, yeah. Sebab dekat pembuktian tadi tersilap. Okey. Sebab pembuktian tadi berdasarkan negative sequence, so automatik jawapan dia jadi tolak. Tapi dalam positive sequence dia akan jadi tambah. So, reset baliklah kesimpulan tadi. Tak apa, nanti kita akan simpulkan dekat ujung nanti. Sebab tu kena patah balik ke nota. Kenapa saya buat negative sequence So, daripada V face nak pergi, daripada V face nak dapatkan V line, kita darab square root 3 V face angle tambah 30 degree. So nanti buat pembetulan dekat nota-nota tadi. Tak tahu kenapa hari ni tiba-tiba tersalah semua tu. So dengan kata lain, dekat sini pun sepatutnya kena tambah 30 degree. So ni semua salah. So exam kosong. Okay. So dia kena tambah 30 degree. Sebab pembuktian kita tadi, kita pakai negative sequence, sebab tu dia jadi tolak. Kalau kita pakai positive sequence, dia akan jadi tambah. Sebab ni pembuktian sama je ni.
Cuma tadi kita kat sini kita pakai plus. So dia sepatutnya tolak. So kalau ni tolak ni, kita akan dapat positif 30. Alright. So V base adalah square root 3 tambah 30. So automatic I line, sebab dia terbalik je, kita akan dapat square root 3 I base sudut tolak 30 degree. Dia macam tu. Kalau voltage tambah, current akan jadi tolak. Okay. Tersilap dekat sini. Sorry. So, ni kalau kita tengok current sama juga square root 3 dia jadi tolak. So untuk voltage, saya nak minta you refresh balik. Untuk voltage kita darab square root 3, kita tambah 30 degree. Untuk current kita darab square root 3, kita tolak 30 degree. Itu perbezaannya. Right? Kenapa ni salah? Sebab kita pakai negative sequence. So habis semua calculation salah. Itu yang saya cuba buktikan tadi sekali. Betul. Sebab silap dalam pembuktian. Ya. Jadi bukan V-line. Yang formula ni V-line. Betul lah. V-line sama dengan square root 3 darab V base angle tambah 30. Tambah 30. Bukan tolak. Ni. Ini V-line V-base. V base. Oh, V-line. Okey. Betul. Dia mesti kena V-line. Idea dia macam ni tau. Paling simple nak tahu, V-line mesti lagi besar daripada V-base. Macam mana nak tahu V-line lagi besar daripada V-base? Ni kalau kita tengok gambar pun, ini V-base, ni V-line. Tengah-tengah kita nampak V-line ni lagi panjang daripada V-base. Sebab tu kita tahu formula dia mesti V-line, V-base tu yang kita darab square root 3. Itu kaedah kalau nak hafal lah. Sebab nilai V-line mesti lagi besar. Itu nombor 1. Nombor 2, sebab you all dah memang dalam industri. Kita tahu V-base 240. V-line kita tahu 415. So V-line mesti lagi besar daripada V-base. So macam mana nak dapatkan V-line? Ambil V-base 240 darab square root 3. Cuma dalam analisis kita biasanya kita ambil magnitude, kita tak ambil angle. Betul, boleh. Tapi kalau you all nak calculate power, tak boleh. Sebab tu angle kena ambil kira. So daripada V-base nak tukar V-line, tambah 30, bukan tolak 30. Okay? Saya ulang balik. V-base nak tukar kepada V-line, kita kena tambah 30 degree. Current yang kita tolak 30 degree. Okay? Right. So kat situ ada kesilapan tadi. So ni contoh. Dan yang ni tadi kita dah tengok, untuk Y, I base sama dengan I line, V base tak sama dengan V line. V base nak dapat V line darab square root 3, angle tambah 30. Untuk ni, V base sama dengan V line, I base tak sama. Nak dapatkan I line darab square root 3, tolak 30. Ni apa yang kita dah bincang tadi. Samalah. Ada perbezaan. Okay? Okay, dah. Cuba jawab soalan ni. Jom. Kita jawab soalan example. Sebab kita dah tinggal banyak example je ni. Lepas tu bahagian belakang power je kot saya rasa. Okay, jom. Cuba jawab soalan ni. Saya bagi a positive sequence. Dia dah cakap positive sequence. Maksudnya dia mesti kena ikut arah jam. Daripada kosong, negatif 120, positif 120. Okay, dia bagi tahu source macam ni. Determine the phase voltage. Cari phase voltage. Okay, cuba jawab. Saya bagi 5 minit untuk jawab. Yang dia bagi tu V apa? V-line. V-line. Dalam kes ni dia dah bagi V-line. Dia suruh cari V-phase. So pakai formula yang sama tapi dia jadi terbalik. Kalau tadi kita daripada V-phase dapatkan V-line. Soalan ni dia dah bagi V-line, dia suruh cari V-phase. Tapi konsep masih
kita balik sikit. Kita pakai formula tu, formula umum tu kita tulis. V line sama dengan square root 3 V base angle theta tambah 30. Tulis yang tu dulu. Ada yang baru calculate. Sebab dia akan terbalik sikit kaedah dia. Okey, bila betul. Dengan kata lain, kalau angle dekat sini dia tambah 30, kalau kita terbalik ke sini dia akan jadi tolak 30. Itu maksud dia. So, saya tuliskan kat sini satu contoh Dalam kes ni kita perasan dia bagi V line, betul? VAB. Dia bagi VAB sama dengan 208 sudut negatif 30 degree. Dan kita tahu ini adalah V line. Dan kita tahu juga V line sama dengan square root 3 V base sudut tambah 30 degree. So nak cari V base ataupun dalam kes ni sebab dia AB, dia akan jadi VA sama dengan, kenapa saya panggil VA? Sebab dia belum tentu ada N. Tak apa, letak je VA. Okey, sebagai phase voltage 208, sebab dia V base 208 bahagi square root 3. Kalau daripada line, daripada phase tukar kepada line tambah 30. Kalau daripada line nak tukar kepada phase, tolak 30. So angle asal dia dekat sini negatif 30, kita tolak lagi 30 degree. Saya ulang daripada phase nak tukar kepada line, angle asal tambah 30. So kalau daripada line nak tukar kepada phase, angle asal tolak 30. Kita akan terbalikkan dia sebab dia bawah turun ke bawah, bawah naik ke atas. Itu secara matematik dia lah. Okay, so kita akan dapat 208 bagi square root 3 1 something 120. Okay, 120 sudut negatif 60 degree. Ini macam US ataupun Jepun punya voltage ni. Okay, faham tak? Dia sebenarnya sebab dengan angle 30 tu kita bawa turun ke bawah. Sebabkan kita turunkan bahagi ke bawah tu, bawah naik atas, polar form daripada negatif dia akan daripada positif menjadi negatif. Ataupun di bawah terbalikkan dia terus. Tapi ini belum selesai. Sebab bila dia kata phase voltage, dia mesti kena ada tiga phase. Line 1, line 2, line 3. So kita dah ada VA. Lepas tu kita kena cari VB. VB jawapan dia 120 sudut. Yes, ikut arah jam. So kalau negatif 60, kalau kosong dia jadi negatif 120. Kalau negatif 60 dia akan jadi negatif 180 volt. Betul tak? Sebab dia tolak lagi 120. Okay, yang ni VC sama dengan 120. Daripada negatif 60 tambah 120 jadi 60. Selesailah. Dapat je satu, lagi dua tu kita tinggal tambah 120, tolak 120, tolak 120 tambah 120. Okay, kalau perasan macam ni saya buat, daripada sini ke sini saya tolak je 120. Dari sini ke sini saya tambah 120. Dapat dah jawapan dia, dapat dah jawapan dia. Okey, boleh? Ada soalan tak? Boleh Okey. So next. Alright, cuba jawab soalan ni pula. Kita sebab kebanyakan ni kita dah cover. So kita cuba jawab banyak-banyak. Ni okey Semua boleh soalan tadi? Alright, okey. Jom. Buat example 3 pula.
satu bahagian ni draw a place diagram ni you all belum, saya belum tunjuk. Tapi jawab dulu yang atas. Yang calculation atas tu semua awak boleh buat. First, kalau boleh, awak dapat je soalan, terus lukis macam mana network dia. Sebab dalam kes ni dia akan ada network. Dia kata Y connected load is supplied by Y connected source. So dia dalam configuration apa? YY configuration. Lukis dulu YY configuration. Lepas tu tengok apa yang data dia bagi. Cuba buat. Tu ada lukis, letak apa parameter yang dia bagi tu dekat mana. IA tu duduk dekat mana? Dia duduk dekat line sebab dia IA. Cuma secara tak sengaja I line tu sama dengan IP. Okey. Cuma ni source. Ni duduk. Kalau duduk kita boleh nak letak. Kalau tak tu source bergabung dengan source tu. Kalau tu mungkin okey dah tu betul. Dia tak ada calculation pun soalan ni sebenarnya. Tuliskan je konsep yang kita tadi. Cuma dalam kes ni dia tak bagi angle BAN langsung kan. Assume dia kosong. BAN sama dengan 240 sudut kosong. Cari yang lain-lain. Tak ada calculation. Sebab tu biasanya setiap satu yang kita tulis tu setengah markah. Setengah markah sebab total biasanya dia akan jadi 3 atau 4 markah. Sebab memang tak ada lah calculation tolak 120 tambah 120. Itu je lah calculation dia. So yang tu yang tak bertunjuk tak apa. Terus tuliskan je.
Okey, boleh. Dapat. Kita ni untuk OTVM 240 sudah tolak dalam 120. Tolak 120. Tak, dia jadi tolak 120 lah. So 120 lah. Sebab kita punya asal kosong kan. Kosong. Sebab dia tolak dengan yang A. So dia jadi tolak 120, yang bawah jadi tambah 120. 120. Mana dapat 20 ni? Yang ni untuk Betul. Yang tu kan. current lah. Ni tengah tengok putih. Okey. Kita asingkan. Putih current. Tadi saya bagi tahu kan, AN ni tak ada, so kita assume dia kosong lah. So beza ni dengan ni, sebab sini kosong, ni negatif 120. Yang tu 120. Macam tu je. Current baru awak boleh tolak. Tolak 20, tolak 120 lagi. Tu untuk current pula. Okey. Mana? Kenapa? Okey, VAN 240. Nak cari apa sekarang ni? Kenapa nak cari VPACE tu? Memang VPACE tu dia. Macam mana saya tahu tu VPACE? Ingat tak yang kita belajar pagi tadi? Sebab kalau B-line, dia mesti line dengan line, bukan line dengan line. Kalau B-line dia mestilah sekurang-kurangnya AB, BC, betul tak? Okey. Tak apa. Okey, jangan. Mana datang? Cuba tengok mana I-line? Itu saya I-line. Okey, itu saya I-face. Setiap bila pula kita bahas square root bukan sama juga kalau dari gambar ni. Kena apa darab square root 3? Dah sama tadi sebut sama dah. Sebab tu kena hati-hati. Sebab tu saya suruh lukis I-line kalau kita darab square root 3 semua tu untuk dia letak. Ni kita nampak ni sama. Kalau ni 2, sini pun 2, sini pun 2 macam ni. Okey, apa nak buat? Okey, buat je. Kita belajar dari kesilapan. Okey, boleh. Betul tu? Current? Sekarang ni yang 1, 3 bawah tu itu baru V-phase. Kalau kita baca soalan dia nak apa tau? Dia nak find the phase and line voltages, phase and line currents. Banyak tu. Total 12. Standard soalan test atau final macam tu. Kita kena kira untuk semua. Jangan lepas 3 stop. Belum habis. Ada banyak soalan dia. Okey. Mungkin masih ada yang masih kurang jelas lagi. Jom saya tulis kat sini untuk kita tengok macam mana nak calculate. Senang je soalan dia. Kat sini supaya jelas sikit. Dia dah bagi, dia kata dia dalam YY configuration. So saya boleh lukis, ni saya punya source, ni saya punya source, yang ni saya punya source. Lepas tu saya ada pergi ke sini, pergi kepada load, lepas tu pergi kepada load, lepas tu pergi kepada load. Cuma dia tak cakap dalam kes ni sama ada dia 3 phase 3 wire ataupun 3 phase 4 wire, tak kisahlah. Alright, ini sekadar untuk saya punya rujukan. Lepas tu dia kata is a YY connected. Lepas tu dia kata VAN 240. Dia kata VAN adalah 240. Saya assume dia sudut kosong sebab dia tak cakap. Right, so saya akan assume dia sudut kosong. Dan dia adalah BRMS lah. Lepas tu dia kata I-line sama dengan I-line dia kat sini IA. So saya tulis kat sini, yang ni adalah A, ini B, ini C. Awak nak tulis A, B, C pun tak ada masalah, sama je, ni gambar je. Alright. Lepas tu kita tahu IA sama dengan 2 sudut negatif 20 degree IA. Yang ni adalah BAN.
So yang dia bagi dekat sini adalah V. Ingat, saya selalu bagi tahu student saya, awak pernah nampak tak rumah duduk dekat transmission line? Tak ada kan? So semua rumah duduk dekat face. Tak ada rumah tiba-tiba antara dekat highway itu antara line dengan line ada rumah. So load sentiasa duduk dekat face. Kalau load duduk dekat face, nilai ni adalah nilai face. Maka kita kena guna V face. Jangan pakai V line. Cari V face, bahagikan dengan Z, kita akan dapat I face. Dapat I face, kita boleh dapat I line sebab dia sama. Itu kaedah dia. Boleh? Saya bagi 5 minit untuk you all cuba buat dulu. Lepas tu saya tunjuk. Okay? Cuba buat sendiri dulu. Mana yang tak faham bagi tahu. Pertama, kita dah ada V line. Betul? Daripada V line, kita boleh listkan semua V line. Setuju? Dan kita boleh listkan semua V face. Betul? Sebab daripada V line, V face kan kita ada configuration dia. Dan kita dah dapat jawapan. Dah dapat sekurang-kurangnya 4 markah. Nak cari current, mesti pakai V face, bahagi dengan Z, dapat current. So dapatlah 99 parameter. Buat satu-satu. Start dengan V line dulu. Awak dah boleh listkan semua V line, awak dah boleh listkan semua V face. Tukarlah, jangan lupa convert hubungan antara V face dengan V line cuma kali ni terbalik. Lepas tu awak dah boleh cari pula current. Semua awak dah ada V face. V line dah dapat semua. Alright. Okay, betul. So next, cari V face pula. Tambah. Ingat tak? Ini equation kita. Kalau dekat sini, bila kita buka dia, kita lihat tu. Okay. Okay. Tu kita di equation dia. Kan kita ada hubungan antara bilan dengan equation. Kemudian dalam bentuk Y configuration. So macam mana? Dia tak sama ni. Bilan tak sama dengan equation. Kenapa bilan sama dengan equation? Sebab dia Y configuration. Yang dia punya bagi adalah nilai V line. Okay, kita kena dapat semua bilangan ni. Kita nak cari V face dia. Kan dia Y tak sama V line. V face sama V line. Okay. So, okay, jawapan betul. Cuma jangan tulis ni sebagai V face. Dia punya V line. V, A, Z, V, B, C, B, C, A. Macam V line. Okey tak? Boleh tak? Yang kita tengah dapat tadi adalah V line. Soalan ni bagi V line, V line, V line. Lepas tu kita cari V face, V face, V face. Lepas tu baru kita cari current. Current yang sama sebab dia Y configuration. Kalau dia delta, again betul. Voltage sama, line pula jadi current lain-lain. Kita akan cuba buat delta juga. Saya rasa soalan seterusnya delta tu. Kalau tak, kita akan modify soalan sendiri. Pada line secara tak sengaja sebab line ni dia dalam keadaan delta line sama dengan phase. Saya gerakkan balik daripada V phase saya tukar kepada V line. Cuma V line ni dia sama dengan V phase tu. Itu idea dia. Sebab tu dia datang daripada sini pergi ke belakang. Daripada phase
Phase source, dapatkan V line. V line sini. Cuma V line sini sama dengan V phase load. Sebab tu kita dapat phase pergi kepada line, dan line ni pula sebab dia delta sama dengan V phase untuk load. Current pula datang daripada load pergi kepada depan. Sebab tu kalau current saya dapatkan phase ini dulu, baru saya tukar kepada line. Kalau sini sama dengan current sini ya. I phase untuk source sama dengan I line. Dia idealnya tu. Kalau nak cari voltage daripada source pergi kepada load. Nak cari current daripada load patah balik ke voltage kepada source. Okey. Mana? Ni. Betul. Kenapa pula VBN? Astagfirullahalazim. VBC, line voltage. Betul. Tak sengaja. Kalau setakat VBN, tukar angle je. Sebab tu dia daripada phase pergi kepada line, dan line ni secara tak sengaja sama dengan phase. Okey? Sebab mesti datang daripada source pergi kepada load. Untuk voltage, analisis dia mesti daripada source pergi kepada load. So, phase pergi kepada line, line pergi kepada phase. Cuma sebab dia delta, samalah. Okey. Current pula mesti datang daripada load. Phase pergi kepada line, pergi kepada phase. Phase pergi kepada sini. So soalan minta untuk cari phase current sini dengan line current sini. Alright, itu dia punya konsep. Kaedah kita calculate. Tak kisahlah soalan macam mana, Y ke Y delta ke sama. Sekali lagi saya beritahu, yang tentukan current adalah load. So, load, kita tengok load baru kita boleh tahu dia balance ataupun dia tak balance. Itu nombor satu. Macam mana kita define dia balance? Apabila ketiga-tiga pasar mesti 100% sama. Contoh, kalau ni 5, 5, 5, 7, 7, 7, 9, 9, 9. Kalau 9, 9, 8 terus unbalance. Magnitude sama pola form. 50 plus J30, 50 plus J30, 50 plus J28 terus unbalance. Okey? Syarat balance ketiga-tiga tu mesti sama. So, itu antara fakta yang kritikal. Sebabnya, whatever kaedah calculation yang kita buat tadi kan kita cari satu, yang lain kita follow magnitude. Hanya valid kalau balance. Kalau dia tak balance, sekarang dia dah lain. Contoh, rumah kita 3 orang. Rumah si A, rumah si B, rumah si C. Dia dapat supply 3 phase daripada load, daripada TMB. Phase A dia pecah. Phase A pergi rumah A, phase B pergi rumah B, phase C pergi rumah C. Maksudnya 3 phase satu kan? A sini, B sini, C sini. 3 phase system sebenarnya, Y connected contohnya. Dalam kes ni, A cuma pakai sebiji aircon, B pakai 2 biji aircon, yang ni pakai 3 biji aircon. Mestilah current dia lain-lain. So, bila current lain-lain, maksudnya calculation kita dah tak boleh sama. Kita kena buat phase by phase. Sebab tu tadi saya highlight waktu awal-awal, sebenarnya 3 phase adalah 3 single phase. Cuma kita boleh simplify dia kalau dia dalam keadaan balance. In practice, distribution network sentiasa tak balance. Transmission network balance sebab dia transfer daripada satu amount kepada satu amount power. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan, transmission line dia tak ada 4 kabel. Dia ada 3 je. Dia bukan ada 6 lah, you nampak kiri kanan kan. Tapi cuba kira, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Transmission line dia cuma ada red, yellow, blue. Dia tak ada neutral. Sampai dekat distribution baru dia ada neutral. Sebab dekat distribution kita, load kita beza-beza. Alright, so itu konsep dia. So kita akan tengok kaedah calculation. Konsep V-line, V-phase dan sebagainya masih sama. Dan konsep supply sentiasa balance masih ada. So yang tak balance apa? Load. So dia akan pengaruh kepada current. Yang tak balance adalah current. Voltage sentiasa balance. Voltage dekat supply dia sentiasa balance.
Yang tak balance cuma current pada bahagian load ataupun voltage pada bahagian load, bergantung. Kalau dia parallel, dia akan sentiasa balance. Okey? Akan ada satu situasi yang mana dia tak sama, nanti kita akan tengok. Boleh? Kita tengok tentu konsep dia masih sama. So, dalam kes ni, yang ni saya kena pergi satu-satu. Sebab kita nak kira dia, katakan load dia tak balance, 1, 2, 3 ni tak sama. So, macam mana kita nak kira? Kaedah pengiraan kita sama macam tadi. Load kita ni dalam keadaan phase, betul? Maka kita kena pakai V phase. Katakanlah kalau soalan bagi V line, tukar kepada V phase. V phase ni masih 120 degree. Magnitude masih sama sebab supply sentiasa sama. Supply sentiasa balance. So V dekat sini sama. So kalau nak cari IA, V phase, bagilah dengan ZA nombor 1. Nak cari B, VB yang kita dah calculate tadi awal-awal, bagi dengan ZB, bagi dengan ZC. Kalau tadi kita cari ini, yang lain polo sahaja. Dalam kes ni kita pecah. Itu je. Cuma bila unbalance, current dekat sini akan ada. Tadi kan kita buat 3-phase 3 line, kita tak kira IN kan? Sebab kenapa? Kalau awak kira IN, jawapan dia kosong. Ingat tak? Awal-awal pagi tadi saya kata, contoh, satu sudut kosong tambah satu sudut negatif 120 tambah satu sudut 120. Jawapan dia kosong. Sebab tu dalam keadaan balance, neutral current akan sentiasa kosong. Sebab tu transmission line tak perlukan neutral current, sebab dia sentiasa balance. Contoh dia. Okey? Kalau load kita ada kilang yang mana kita ada 3 phase masuk, yang mana load tu memang sentiasa balance, mustahil dia tak balance, dan kita pakai 3 phase pun tak apa, tak perlu neutral line. Tetapi kalau load kita tak balance dan kita tak ada neutral line, dia akan menyebabkan over voltage. Itu yang kita akan tengok sekejap lagi. Itu yang berlaku dekat rumah, dekat residential. Kalau line neutral terputus, banyak barang-barang elektrik akan meletup disebabkan over voltage boleh berlaku. Sebab kenapa? Bila dia balance, voltage dekat sini balance, current lebihannya akan, current yang tak balance tu dia akan patah balik kepada source. Tapi line ni putus, line ni tak ada. Bila line ni tak ada, then dia akan jadi circulating current, dan dekat sini kita akan prove nanti dia akan ada problem. Okay? So idea dia betul. Ni untuk Y. So kita boleh cari V phase bagi ZA dapat IA, V phase bahagi dapat ni, dan ni bahagi V sini bahagi ZC akan dapat IC. Betul? Baik. Macam mana pula untuk delta? Ini contoh unbalance. Betul? Load A macam ni, load B macam ni, load C macam ni. Load dia berbeza. So dia automatic unbalance. Tapi voltage dia balance. So sama juga. Cari V phase bahagi sini, V phase bahagi sini, V phase bahagi sini. Alright? So sama je dalam changes. Tapi macam mana nak dapat current? Current ni yang saya nak terangkan. Ingat tak, kita positive sequence A, B, C. So current akan bergerak daripada A pergi kepada B, B pergi kepada C, C pergi kepada A. Okay. Nak cari IA. Kalau tadi kan line voltage nak pergi phase current, nak pergi line current darab square root 3 sahaja, betul? Unbalance tak boleh pakai kaedah tu. Dia tak boleh nak darab square root 3, tak boleh. Sebab dia dah tak balance. Okay, dalam kes ni nak cari IA, kita tengok ni. Current ni masuk, current ni keluar, current ni masuk. Ini adalah IA, ini kita panggil IAB, ni kita panggil ICA. So apa yang kita dapat? IA masuk sama dengan IAB keluar, betul? Sepatutnya ni pun keluar lah kan, tapi dia arah masuk, maka dia akan jadi tolak ICA. Ini cara nak kira line current. Tapi turutan ni kena betul. A pergi B, B pergi C, C pergi A. So formula dia jadi. Dan kita kena calculate secara manual. Tak boleh lagi darab square root 3.
Itu sahaja perbezaan antara balanced dan juga unbalanced. Okey, jom kita cuba jawab soalan ni terus. Alam-alam dia dah bagi. Okey, kita cuba jawab soalan ni. Dia dah bagi tahu dekat situ, dia bagi A, B, C apa semua. Cari nilai current. IA, IB, line current dan juga line voltage. Dia dah cakap dah VAB sama dengan 415 sudah 30 darjah. Okey, cuba buat. So voltage boleh listkan terus. Ada 3 kan, VAB, BBC, VCA. Dan sebab dia delta, maka V line sama dengan V phase. So kita dah boleh cari IAB, IBC, ICA untuk phase punya pada bahagian load. Selesaikan dulu sampai situ. Kurang-kurangnya. Okay. So perbezaan dia tu je. Unbalance tak boleh nak square root 3, tak boleh nak main suka-suka hati apa ni. Tapi bahagian source balance. Itu je yang penting. Voltage kita dah boleh list kan. A, B, B, C, C, A dia masih balance. Sebab voltage sentiasa balance daripada source. Betul tak? So lepas tu kita dah boleh cari nilai current untuk setiap satu phase current. Sebab V line sama dengan V phase, maka kita ada phase load, maka kita boleh dapat I phase. Ni soalan lain. Kita cuba jawab soalan ni dulu. Okey. Yang tadi tu dah betul dah tu. Tapi yang ni kita tengah nak cuba jawab soalan ni. Betul. So dah bagi BB, dia dah bagi. Jangan nak distribusi dia. Tapi jangan tambah dia tau. Dia kena ada J tu kan. So dia 8 plus J5 ke macam tu lah. Kalau confuse, tengok ni. Confuse lah kan nak kena darab ke apa. Ini dah ohm. Okey lah. Ohm boleh tambah ohm. Tapi sama dia J. So dia nak tambah lagi. Okey, betul. Biasa soalan final dia rajin tanya soalan dalam delta macam ni. Kalau saya nak buat. Cuba buat sendiri, fahamkan. Mana yang tak faham tanya dia. IAB dekat situ adalah I phase kan. Sebab dia delta. Okay? Dia bukan I line tu. Tanya tulis tu tak apa. Buat sendiri. Okay, macam mana IBC? IBC mana? IBC. So kita pakai BBC tu. BBC pakai dengan Z. So BBC apa? Sebab tu kalau duduk senarai kan boleh jadi BAB sama dengan 420. So BBC berapa? BCA berapa? Ada tadi?
kita listkan siap-siap router tu. Okay, VAB dah dapat, VAs jadi betul. Maksudnya IPS 1, IPS 2, IPS 3 kan. IPS 1. Itu boleh jadi I-line. I-line ni kalau tak ada formula ni macam mana nak tahu? Buat arahan nak mana? A kepada B, B kepada C, C kepada D. Kalau ni masuk, ada macam mana dapat I. Sebab jadi kadang-kadang kita tak nampak kan. So buat mana? Ini betul ke? Yang terdapat daripada apa? Kedua adik betul. Dia memang dia akan gerak A, B, C. A, B, B, C, C, A. Okay, cuba buat equation. Ada 30 kan? Itu tidak. Betul. Betul. Kalau nak 30 dia saya nak buat adik cara dia generate cari apa silap ni. so 3 sampai dia aku ada kan ada IAB ada, ICA ada, masuk-masuk kita dapat jawapan. Dia mesti kena milih kan? Kan kena pukul nanti kan? Dia warna ni kan? Okay. Sebab saya dah dalam kita punya analisis mesti kena main ni bukan untuk subjek kita je, untuk mana-mana data. Maksudnya kalau kita nak analyse Ohm's law ke apa-apa law, mesti kena voltan dia. Jangan ambil voltan orang lain. Voltan dia, pilihan dia. Okay? Nanti waktu you nak calculate IAB, IA, IBIC, jangan tengok equation yang dekat table tu bagi. Sebab exam nanti tak ada table tu. Cuba buat KCL sendiri. Okay? Jangan tengok formula yang dia bagi. Nanti sekarang waktu exam, waktu test, you tak tahu macam mana nak create formula. Tak apa, calculate dulu please. Nanti saya datang. Saya nak tengok I-line macam mana you buat. Kenapa tak ada test sendiri dia? Belum. Okay, yang ini kita akan tulis sebagai IA. Sekarang ini sebab awak akan tulis sebagai IE. Maka kali ini juga macam ni. Jadi bagi kita sepatutnya dia ada. Jadi macam tu. Yang ini kita akan tulis sebagai ini. Sebab sekarang waktu bila
betul line to line tu pergi ke sini. Tapi sebab dia line to line tu sama dengan line to line. Sama dengan base. So kita panggil dia PE. Sebab kalau A kan ada PE dia. Sederhananya. So mesti ada PE. Tapi dia mewakili nilai base, bukan line tu. Alright. Betul. Pasal dia sudah convert. Dia betul. So kita panggil dia RE itu sebenarnya ID. Sebab ID lain baru ID. Itu untuk cari I-line. Okay. Voltage dia yang kita boleh kekalkan macam ni. Sebab voltage sentiasa balance. Lalu kalau pasal yang lain ni, tengok ni, mana-mana 120 darjah ni. Magnitude dia pun lain, phase dia pun lain. Sebab tu saya kata bila kita unbalance, dia dah bahagian kanan kita akan nampak dia mencapah ke, menguncur ke, itu dah betul lah. Tapi kalau balance, dia mesti kena mencapah. Okay. Macam mana awak dapat ID equal size A? So macam mana tahu anak panah ni? Dia memang bukan dengan beberapa A, B, C. So kalau katakan lukisan kita A, B, C, so dia akan ID, dia akan jadi macam tu. Right? So betul lah. So kita buat dia KCL itu dah tak boleh buat. Sebab kalau awak hafal formula takut nanti waktu test satu terbalik lukisan tu dah kuning, dah tak tahu macam mana. So buat je KCL dekat point situ. Dan pergerakan dia mesti current tu A ke B, B ke C, C ke A. Sebab kita positive sequence. Okay. Ini je beza dia balance dengan unbalance. Sebab kalau balance kita boleh skip lah. Tak payahlah manual calculate satu. Tapi kalau dia nak calculate satu pun kan dia tak salah pun. Cuma markah dia kosong. Kalau yang ni setiap satu soalan dia akan jadi satu ataupun dua markah. Sebab awak kena calculate satu. So unbalance memang markah dia tinggi. Okay. Okay, ni kita dah dapat pace kan? Kita dah dapat pace. Okay, sekarang ni yang kita nak kasi adalah yang dia pace ni. Ini adalah seterusnya kita nak cari line current. Kalau sebelum kita nak cari line current, darab dia supaya 3 angle tolak 30. Itu untuk balance. Unbalance tu. So bila unbalance, apa yang kita buat? Kita ada buat KCL sini. Kalau zoom, kita akan nampak ni. Ini IA, dimasuk ke tambah ICA sama dengan IAB yang kita dah cari IA ke. So IA sama dengan IAB tolak ICA sama je IAB tolak ICA dapatlah line current dia. So kena buat dalam IB, kena buat dalam ICA sebab dia lain-lain. So dengan kata lain kita perlu buat manual calculation satu. Dia dah tak boleh buat kaedah shortcut untuk current. Voltage boleh. Sebab voltage kita masih balance. Okay. Alright. So memang panjang. Kita tahu kan itu KCL punya konsep lah. Current yang masuk sampai dengan current keluar. So ada itu line current. So dah tak boleh pakai square root 3 tolak 30 tak boleh. Untuk current tak boleh. Voltage boleh selagi mana dia balance.
tengok lah. Kalau tengok dia punya angle dah tak lagi 100 degree, apa punya dia punya metode dah lain-lain. Dia tak semestinya kan ni. Ni beza dia dengan ni bukan 120 degree ni. Tapi okey sebab dia unbalance. Sebab unbalance dia tak semestinya 120 degree. So bergantung kepada situasi. Dan juga jangan lupa cari okey betul. Cuma satu lagi just mata tu mungkin dia tak boleh. Ada tu sebab dia tu je lah. Tapi tak ada pun kena buka maka. Just tu magic professional punya calculation lah. So memang leceh sikit kalau soalan tu unbalance. Bukanlah leceh, kaedah calculation sama, cuma dia kena buat satu-satu. Sebab tu saya pagi tadi saya mula dengan dia adalah 3 single phase. Dalam kes ni kan kita tengah analyse satu phase kita analyse dia. Okay? So dia sama dia sebenarnya. Cuma kalau dia balance shortcut lah. Biasanya soalan test balance, final exam unbalance. Tapi kali ni macam saya nak buat kembali. Supaya final exam senang sikit skor. Tapi tak tahu lagi. Tunggulah nanti koordinator cakap apa. Boleh? Ada soalan tak? Dah selesai tak? Baru orang selesai. Siap tak? Betul. Kalau tanya saya jawapan, saya pun tak tahu jawapan. Tapi you boleh semak nanti. So roughly kalau tengok nanti you akan perasan okey untuk current magnitude dia dah tak sama, angle dia dah tak semestinya 120. Angle dia entah apa-apa punya angle lah. Maksudnya dia boleh jadi macam-macam. There is a lot of possibility bergantung kepada load. Dalam kes ni susahlah nak semak, nak tahu betul ke tak betul lah. Kalau balance memang mudah lah. Okay. Saya bagi lagi 5 minit, satu lagi yang belum saya selesaikan. Ini satu, mungkin you all akan tertanya, okey, voltage pada source yang balance, macam mana voltage dekat load? Adakah voltage dekat load pun akan sentiasa balance? Itu yang akan jadi persoalan. Kita tengok kenapa dalam analisis kita buat masa ni kita boleh assume voltage dekat load pun balance. Ni yang kita nak analyse dan kita nak compare dengan soalan tadi. Dalam kes ni, lama tak ada pula. Saya nak tengok yang Y delta tu je. Ni. Dalam kes ni kita tengok satu-satu voltage sini balance. Setuju? Bila sini balance, disebabkan dia ada neutral, automatic sini pun balance lah. Betul? Sebab dia dalam keadaan parallel. Bila saya kata sini balance, sini parallel, automatic voltage dia balance. Bila load tak balance, current je tak balance. Tapi voltage balance sebab dia parallel. Itu nombor satu. Okay. Macam mana pula dekat sini? Voltage ni balance, automatic V line ni balance. Dan secara tak sengaja sini delta, V line sama dengan V phase. So voltage dia pun jadi balance. Okey, dapat? Yang pertama, yang ni voltage dia balance dan dia parallel dengan sini, automatic V phase sini pun balance. Dalam kes ni V phase dia balance, automatic bila V phase balance kita transform kepada V line balance lah. Dalam kes ni V line sama dengan V phase, voltage dia balance walaupun impedance lain-lain. Itu contohnya dekat rumah kita load lain-lain tapi voltage kita masih 230 walaupun load berbeza. Betul? Agree? Okay, next. Macam mana pula yang ni? Pun sama juga. Bila ni balance, automatic ni lagi lah sebab dia parallel kan. So automatic sini pun balance. Yang ni sini balance, automatic sini pun balance. Betul? Dekat sini jadi pertikaian. Okey, kenapa jadi pertikaian? Sini balance, sini belum tentu balance. Sebab
Dia mana ada parallel dengan siapa-siapa. Okey, dia tak parallel dengan siapa-siapa. Dia beza dengan yang lain. Saya ulang balik dalam kes ni dengan ni parallel. So dia balance. Clear? Yang ni balance, line balance. Dan dia parallel dengan line. So automatic dia pun balance. Yang ni ni memang parallel lah, balance. Ini balance, setuju? V-line balance, tapi V-line ni bukan parallel dengan dia. Belum tentu dia balance, kecuali load balance. Load balance dia balance, tapi kalau load tak balance, ada possibility dia tak balance. Dan itu yang berlaku dalam situasi 3-phase 4 wire. Dalam situasi 3-phase 4 wire, contoh macam ni tadi kita cerita dia balance kan. Once kalau ni putus, voltage dekat line tak boleh kita kata sama dengan voltage dekat sini. So dekat sinilah fenomena over voltage, under voltage dan sebagainya boleh berlaku dekat rumah. Sebab rumah kita 3-phase 4 line, tiba-tiba neutral terputus, dan dia boleh menyebabkan over voltage. You pasang lampu betul. Ini contoh situasi yang Mah Bayu selalu bising pasal over voltage tu, padahal neutral tak putus pun. Ini contoh calculation dia. Calculation dia agak panjang sebab dia melibatkan mesh analysis. Tapi saya rasa saya nak stop dulu sebab saya bincang mesh analysis ni nanti ramai lupa apa yang dah belajar. So kita stop dulu. Saya akan share link video untuk you tengok kalau nak tengok lah kaedah calculation dan sebagainya. Lepas tu nanti sekarang minggu depan 2 minggu lagi kita akan discuss, kita akan buat calculation. So saya nak minta you all ulang kaji mesh analysis. Saya tak nak ajar daripada awal macam mana buat mesh analysis. So ulang kaji sendiri macam mana buat mesh analysis dan kita akan apply dekat sini. Yang mesh analysis tu belajar yang DC punya je, ulang kaji yang DC. Macam mana buat mesh analysis. AC ni kita akan buat sama-sama nanti. Alright. Soalan ni jarang-jarang keluar, tapi dia berguna untuk kalau you all betul-betul nak apply dalam power system. Sebab inilah situasi di mana contoh kita nak buat sequence dan sebagainya, neutral ni kita kena jaga. Kalau kita nak open line, kita kena open phase dulu, neutral kita open kemudian. Sebab kalau kita open neutral dulu, siap, over voltage semua berlaku. Kita akan buktikan secara matematik over voltage boleh berlaku dekat sini. Alright. So lepas habis kita cover yang ni, kita akan cover pasal AC power. AC power dia cuma 3 darab, 3 single phase. Lepas tu kita akan analyse, kita kaitkan dengan V-line, V-phase dan yang tu simple. So kita akan cover dalam 2 minggu lagi. Alright. So saya rasa itu saja. Terima kasih semua. So jumpa lagi 2 minggu. Chapter baru yang minggu juga. Chapter baru pun akan masuk. Chapter baru pun akan masuk minggu tu. Kita akan masuk transformer apa semua dekat situ. InsyaAllah sempat, jangan risau. Sebab ni kalau saya jam terus ni, saya rasa exhausted semua orang ni. So ada example yang saya skip, boleh buat ulang kaji. Apa-apa boleh post dalam group, saya boleh respon. Saya biasa memang tak tahu, jangan tanya saya jawapan akhir apa. Saya tak pernah ingat. Tapi saya akan tengok step. Biasa kalau step kita betul, kita ambil value betul, insyaAllah jawapan betul. Kecuali kalkulator nak pergi kena calibration, yang kita lain lah. Kalau tak sepatutnya dia betul. Alright, itu je. Terima kasih semua. Bye.